Mati enjin. Mati enjin pula waktu-waktu macam ni. Awal lagi. Jalan sangat mencabar. Ada bakon. Jemeh, jemeh. Pening. Okay, hari ni hari kedua. 5:30 sekarang ni kita akan solat di masjid. Jalan kaki lebih kurang dalam 10 minit. Sini subuh pukul 5.40. Salam. Oi, kalau orang duk rasa kami main Thailand ni duk buat pelik-pelik ni tak dah. Tengok ni, kalau datang dengan reskon insya-Allah. Dengan aku budak nu. Dengan Maulana. Syekh Mama Wai tau. Syekh bangun awal. Allahu akbar. Syekh bangun ke apa? Wai tu sebelum. Allah. 5 kot. Aku punya Syekh lagi awal. 3:30 bangun dah. Hari tengah mesej dah lah. Syekh aku 3:30 bangun subuh weh. Tanya nak pergi masjid ke apa? Aku tengok wah. Oh. Nak respon pun tak boleh. Kita kata-kata tidur. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Ya Alhamdulillah, kita dah sampai ke masjid yang kita main semalam tu. Syukur banyak-banyak ah. Duk hotel dekat dengan masjid, jalan kaki boleh sampai. Biar hotel tak power, tapi dekat dengan masjid. Subhanallah. Allahu Akbar. Sahaja aku niat iktikaf dalam ini masjid kerana Allah Ta'ala. Semayang ni. Lepas tu jalan-jalan ada nampak orang jual macam kuih besar special kot. So, Izzuan teringin kami terpaksa layan ni lah. Izzuan teringin. Izzuan teringin. teringin. Allahu Akbar. Abang kita ni. Bila Izzuan dia dah kata no. Itu tempahan bukan untuk jualan. Rupanya kami siap nak masuk kedai makan lah. Mana nak tahu dia dah cakap yo kita pergi kau yo no. Kita pun no tu jangan kita faham. Jadi tempahan lah. Jadi kira dia jadi tempahan lah. Kita assume dah dia no. Tu jadi kita faham. Kita dah solat subuh, sekarang kita dekat hotel. Kita dah 10 minit sebelum restoran tu buka. Jadi sebelum kita tunggu tu, kita nak bincang dengan geng-geng GTL ni semua ni. Kita nak bincang satu topik mengenai rebah terguling bangkit kembali. Tersungkur jatuh pantas berdiri. Macam mana kita nak buat dengan orang yang dia dah tergolek jatuh tersungkur? Macam mana kita nak bantu orang tu boleh bangun balik? Yang tu yang kita nak bincangkan masa ni. Berat topik ni, tapi kita dah 10 minit. Kita brainstorm macam mana kita nak buat untuk bantu mereka yang tergolek supaya boleh bangun kembali, insyaAllah. InsyaAllah kita breakfast di hotel pagi ni. Makan apa kau? Makan macam-macam ni. Sayur-sayuran ni. Sayur-sayuran kita buat nasi sikit. Alhamdulillah. Intan Zakiah tengok dah suami makan macam ni. Makawan apa ini Wan? Meriah nampak? Ya, makan telur. Telur yang dia sebut. Dengan sosis, dengan roti, bubur ayam, sup ayam. Okey. Alhamdulillah. Abang kau makan. Cuma makan okey meh. Jadi sup dia jadi. Motor ya, simple ya. Tapi beri. Okey, kita makan dia punya bubuk nasi lah. Subhanallah, sedap lah. Cukup rasa. Sup dia yang telah di alter. Oh, sup dah di alter. Try. Jadi bubur ni chili flake. Sedap, ada rasa. Alhamdulillah. Kami akan bergerak untuk aktiviti rasak hari ni. Water rafting, jungle trekking, ATV. Alright, sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Pukul 9. Okay, let the journey begin. Bismillah.
Jemai, ada ucapan kepada Awan Space ke Jemai? Oh, terima kasih kerana sponsor trip kami ke Chiang kali ni. Ni, Awan Space lah, Awan Space, thank you very much. thank you very much ha. Alhamdulillah. Okay, trip kita nak pergi tempat buat aktiviti tu lebih kurang 45 minit lah. Kita tengah on the way dan sahabat-sahabat kita semua sudah tewas. Tengok ni. Hai, bangun. Hai dah, hai silap cakap semua dah bangun dah. Tadi dah ambil video tengah khusyuk dengan dia baring ni. Zikir ni. Allahu Akbar. Subhanallah, 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 subhanallah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. InsyaAllah. Okey, kita dah sampai ke Chiang Mai ATV. Terus kita akan buat aktiviti. Pertama kita aktiviti ATV di sini. Bismillah. Hey. So tim kita dah sampai. Oh dah ready. Bismillah. เขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไรบ้าง Alright, kita baru settle register ATV ni dan sekarang kita nak pergi pakai helmet kemudian pergi buat aktiviti. InsyaAllah. Bismillah. กันเลยฉันคงไม่แพ้ Doktor, kenapa sampai kena pakai tutup muka ni, doktor? Keselamatan. Keselamatan. Main-main punya ni cabaran hebat. Cabaran hebat lah. Level apa? Putih tu apa? Tok Janggut. Tok Janggut lah. Ni. Takkan level Tok Janggut. Ni level dahsyat pada apa? Jeli lah. Tengok ni. Tengok ni. Tengok ni, hebat tak hebat Tapi kita nak naik yang aduh, yang dekat depan ni nampak power-power. Tapi yang kita nak naik, ya lemah-lemah. แต่เขามีนาแต่ Don't touch when you riding. Don't touch. Don't touch what? Yes. Break. Don't pull. No. No, while driving, no. No. Break. Oh, break kaki. Break kaki dah bawah tu. Pan, okay. Tadi Kak tanya kita, nak ikut jalan senang ke ikut jalan susah? Takkan nak ikut jalan yang senang, mestilah yang mencabar. Baru deh. แต่เขามีนาแต่ถ้าเธอได้ลองคิดว่าจะให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิด Yeah แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอรักเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่าไหนมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่ Wow. Woo. Mati enjin. Mati enjin pula waktu-waktu macam ni. Awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jam. มีแพ้อยากให้ลองมาวัดกันดูสักวันเธอจะได้รู้คนที่เธอมองคำอย่างฉันมันไม่ยอมรักเธอมากกว่าเขาอีกแค่เธอลอง baby 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 I want your love baby 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 I need your love ขอแค่ให้ได้รักกับเธอ Wow, depan tu jalan sangat mencabar. Oh, best. เธออยากจะรู้จักกันขอสักวันได้เปล่านัดมาเหอะเธอจะลืมเขาแน่นอนฉันรู้ว่าเธอไม่รู้ว่าใครที่คู่ควรก็เพราะว่าใจเธอมีแต่เขามีนาแต่ถ้าเธอได้ลองคิดว่าจะให้ออกมาได้รู้จักกันสักนิด Yeah แล้วเธอจะเห็นบางคนที่ใจเธอตามหาเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more แค่ได้รักกับเธอเขารักเธอเท่าไรฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไร but I love you more เขาให้เท่าไรเธอให้มากกว่านั้นอยากจะทำให้ใครมากกว่าฉันวัดกันเลยฉันคงไม่
Okey jalan dia. Dia buat okey, cuma dia kalau panjang sikit lagi ya. Sebab Lagi, Pendek sangat. baru rasa confident kan. Kita start tadi pukul 10.30 lah, pukul 11. So total exactly setengah jam lah. Alright, so should be okay lah. Yalah. Cumanya bak-bak rasa. Okay, tadi kita dah settle buat ATV. Sekarang kita nak buat apa? Shooting pula. Kita nak menembak dekat sini. Kita nak is out. Dia bukan dalam itinerary, tapi kita request dengan agent untuk buat menembak kat sini. Kita tengok macam mana dia punya harga. Let's go. Apa kita nak buat kau? Kita nak shooting. Nampak? Shooting Okey range. ya. Banyak ada macam-macam senjata di sini ya. Cuma boleh buat. Ada beran. Dia sini dia ada berapa banyak peluru. Dan itu dia punya harga, boleh share. Kan? Boleh share. Faham? Kalau kita ambil contoh dua senjata, kita boleh share lah. Bismillah, kita dah ready nak buat shooting kat sini. InsyaAllah. Wah. Let's go. Ada pengalaman sebelum ni? Weh, tak pernah weh, first time. First time. Jemaah ada pernah menembak sebelum ni? Pernah dulu M16. M16. Yang ni dah pernah dah menembak dekat Krabi dulu. Kali kedua. InsyaAllah yang ni kan kalau tembak tak kena tak tahu. Wah. Berdebar kan. Weh, yang ni yang best. Okay, kalau tengok dia punya staff sedang sediakan peluru-peluru masukkan dalam senapang. Number 3. Dah. Wih, jemeh. Tembakan tepat weh. Padu, tengok. Padu jemeh. Ada bukti. Ada bukti. Let's go. Wow. Ya. Macam mana kau? Review sikit. Best, puas hati. Ada hongai dulu lah. Boleh lagi. Wah, seronok. Macam mana Wan? Alhamdulillah. Puas hati. Okay, kita nak menembak dekat sini mula dengan senapang dan kita juga akan tembak dengan satu lagi yang ni dan juga pistol juga. Alright, dengan lafaz bismillah. Jom kita shooting. Boom. Kita nak shoot bismillah. We shoot 11. Shoot 11. 11. Jauh sangat oh. Alhamdulillah. Percaya menembak dengan baik. Jadi kita, oi, masuk tu, kena okey. Weh. Tak ada pun tu. Tak ada pun. Weh, tak ada. Bukan, dia masuk lubang yang sama. Apa? Okay, Alhamdulillah kita dah tembak dua. Kita ada lagi satu senapang yang kita akan guna untuk tembak. So far good experience and sangat best. Kita teruskan menembak yang kali ketiga. Tak kenal kok. Laser merah. Okey. Dia. Ya. Ni baru terror. Okay, Alhamdulillah settle. Jadi kita tengok siapa yang penembak paling tepat. Silap tadi tertembak yang jemeh ni lah. Banyak masuk pula yang jemeh tu. Kacau tu. Okay, sekarang kita semua dah dapat dia punya markah Kita tengok siapa yang penembak tepat. Kau nombor apa? Aku nombor sebelah. Oh, nombor sebelah tengok weh, tak kosong tembak weh. Dia nombor apa? Jemeh nombor 10. Oh, kau nombor apa? Kalau kira markah saya rasa aku menang ni. Mana? Kalau kira markah aku menang. Oh, yang tu peluru tu Oh, tak boleh kira. Laser ke apa lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jemeh kena tolak 3. Aku punya ada tahun tu ada 3 biji. Ni 3 yang kau punya ni. Weh, apa kena bulat betul cakap? Pistol weh, pistol. Dia boleh. Yang masuk perfect yang ni lah. Tak boleh kata apa. Yang masuk perfect. Weh, minta maaf lah kawan-kawan. Kena panggil juri berkecuali. Oh, hebat. Tu pistol 2 okey ya. Lepas kita dah habis tembak semua dia bagi peluang untuk ambil gambar. Kita semua ambil gambar yang cantik-cantik, handsome. Contohnya macam ni. Tenang, kalau
meski datang sang saka biru, kami akan menang. Mana boleh berserah, mana boleh mengalah, mana boleh berserah, mana boleh mengalah. Kita dah settle menembak. Sekarang ni kita tengok dekat sini Basic Chiang Mai. Dekat sini sebenarnya banyak aktiviti, macam-macam lah. So kita dah buat menembak. Kita nak pergi tengok go-kart pula lepas ni. Go-kart. Tengok naik tak naik itu kita fikir, kemudian kita pergi tengok dulu. Alright. Hot air balloon pun ada, dahsyat ni. Kita dah sampai dekat go-kart lah. InsyaAllah kita nak tengok. Kita tengah study, kita tengok kesesuaian dia. Boleh ke tak boleh kita nak buat. Untuk duduk seorang tu 800 baht. Kalau duduk 2 orang tu 1000 baht 15 minit. Harga package 800 baht untuk seorang naik selama 15 minit. Lebih kurang RM100 lah. Habis ambil seorang-seorang. Ambil seorang-seorang, kita boleh racing. Okey ha, mula-mula dia nak tunjuk dulu kat kita macam mana cara dia naik dan bawa. Kita drift, betul. Kita layan. So kita nak bayar dulu. Harga dia satu orang 800 baht. 4 orang 3,200 baht. Dah cash pun tak bawa, kita bayar pakai credit card. Okay, dekat sini ada banyak aktiviti lagi. Dia ada bungee jumping. Bungee jumping 2,200 baht. Ada paintball 800 baht. Ada go-kart, trail bike, motor, ATV single, ATV double, ATV super, macam-macam lah kalau tengok ni ha. Golf ada, target shooting ada, crazy kart ada, mini ATV ada, pendek-pendek macam-macam ada. Sedia duit saja datanglah ke Chiang Mai. Sini ada bungee jumping 2,200. Tu tarjun. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, nombor 1 ada briefing, safety rules. Okey, dengar. Gas on right. Brake on left. Do not use accelerator and brake at the same time. It will burn the engine. Are you ready? Bismillah. Welcome to go-kart. Go-kart. Sebab gambar aku setuju sebab dia licin. Baru boleh drift. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang kita dah masuk dalam kereta dah. Bersedia. Alright. Jemeh. Boleh. Wow, okay, Wan. Let's go. Are you ready? No, not yet. For the first round, please take your time to get used to the vehicle. Drive slowly until you can control your vehicle.
Macam mana kau? Puas hati? Jaya potong. Berjaya potong tangkona. Jemeh, macam mana Jemeh? Pening. Pening. Tapi bawa macam plastik dia laju. Jumpa potong orang. Oh, tak bagi chance. Juan, macam mana Wan? Alhamdulillah, bersantai ha? Okay, santai. Puas hati memang seronok lah. Thank you very much ATV. Go-kart in Chiang Mai, thank you very much. Padu. Time go-kart drift. Laju ha? Laju. Puas hati, insyaAllah. Ngam. Oh yo. Apa saya jadi ni macam tangan sudah goyang. Stop. Go-kart drifting! Saya boleh meh? Saya burger. 7-Eleven. Ni shredded pork pun boleh. Double pork pun boleh. Nak yang mana? Pilih ya. Wan, boleh apa Wan? Boleh apa? Oh, beli burger sebab tadi makan tengah hari kedai tutup. Dah tutup. Alright. Kelaparan. Meh? Okey meh? Beli. Weh babi. Roti babi. Mana? Gue dah kenyang dah rasa nikmat dia lah. Pertama kali. Aku takkan lupakan pengalaman hari ini. Kau jatuh kat tangan. Aku ada kata mu. Aku dah wow. Mu tahan lagi. Aku nak check. Aku nampak dia kaya je. Ingatkan roti kaya. Mana roti babi. Hari Jumaat ni. Waktu salat Jumaat ni. Aduh je Wan. Bila makan tu aku tengok dalam tu rasa Aku tak telan lagi. Aku masih Allah pelihara. Ni yang sahabat ni menikmati. Dah tak telan juga. Yang telan siapa? Tapi dia dah sampai ke tekak lah. Dah sampai ke tekak. Baru nak telan. Baru kunyah-kunyah. Allah. Satu benda yang kita nampak lah, Allah pelihara okas lah kali ni. Kalau okas ada, okas makan laju lagi. Dia mesti makan paling banyak. Tapi tak apalah, satu kenangan. Kusangkakan roti kaya, rupanya roti babi hari ini. Okey, kita makan burger. Kali ini burger ayam ah, bukan burger bab ah. Jemeh makan burger apa Jemeh? Udang. Ada logo. Ada logo halal ah, confirm ah. Kau makan apa kau? Burger apa? Burger apa? Ya, ayam CP. Confirm ah? Support company. Wan. Udang. Sedap. Ada tanda halal. Dengar tu, nak beli, nak pilih, cari yang tanda halal. Siapa lah yang ambil tadi tu? Anak kecewa, tidak berhati-hati, menyebabkan kawan-kawan sudah termakan bab hari ini. Okay, sekarang 1.25 kita dah sampai di tempat white water rafting. So, kita nak solat-solat dulu. Lepas tu kita nak Pergi ke water rafting. Water rafting. Okay. Kita kena register dulu. Okay, sekarang kita tengah tengok briefing lah. Dia punya safety video experience dekat sana. Kita nak pergi white water rafting. Dah sampai dah? Dah sampai dah. Baru nak turun ke sungai. Harap-harap okey lah. Harap-harap tak muntah ha. InsyaAllah. Harap semua selamat, insyaAllah. Kalau muntah lah yang best moment. Tapi muntah dekat Izzuan lah. Jangan. Sebab aku pun Hari ni ada moment lah muntah.
dah pakai helmet, dah pakai life jacket, dah ada dapat pendayung and ready to go. Sabay, sabay. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Oh, saja hampa no. เพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไร ไม่เคยคิดกวนใจใคร الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا حي يا قيوم. Dengan apa bismillah. Let the water rafting begin. Let's go. Kalau kita tengok 3 team members akan berkayak. So saya akan pegang kamera sahaja. Bersantai di atas bot. Ambil dikayu oleh kawan-kawan. And mereka dah briefing tadi. Satu kaki lock di sini, kaki belakang lock di sini. Alright, bismillah. Master. Testing dulu. ไปก็คงเข้าใจว่าเธอต้องไป Oh, ada orang ambil gambar tadi kat atas. Lock your feet. Go. 1, 2. Okay, stop. Boleh. Harun. Faster, ya. Faster. Okay, stop. Go, okay, go. Okey, semangat. Yeah. Strongman mesti okey. Strongman, you're strongman. Tengok kamera belah kiri. Okay, semangat. I'm going to be strongman. Tengoklah, lain kali tak payah kayu, relax, bersantai. ว่าเธอต้องไปก็คง Okey, belakang kita tu ada apa? Ada kenu orang kayak ah. Dia kayak tu sebenarnya dia bertindak sebagai nak safety. Kalau kita terbalik ada orang yang akan selamatkan kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan tak terbalik ah. Oh, menarik. Baik. Reverse pun boleh, reverse. Okay, dan forward pula. Alright. After. Alright. 2. Air nampak kanan sikit. Bismillah. And get down. Get down. Duduk. Get down. Woo. And get back. Get back. Forward. Kayu. Jangan malas kayu. Go, kawan-kawan, go. Kita boleh tolong bagi galakan lah. Okay, one more. Ini penggeli-geli. Oh, forward. ไม่รู้ว่าคุณ Okay, ada gajah. There you are. Tu gajah. Gila, rantai macam tu kan. Ada gajah lagi satu. Dia boleh mandi gajah ni. Dia tak nak rantai lah dia. Ada kat leher dia. ถ้าคุณยิ้มผมละลายหากคุณยิ้ม Challenging part come. So for the next 10 minutes, dia orang cakap ready, brace for impact. Akan ada banyak challenge dekat depan ni. Dia siap briefing kali ketiga ah. Kalau terbalik, kalau jatuh, apa nak buat? Oh, hadal. Okay, stop. Forward, faster. More harder. Keep pedaling faster. More. Go. Okay, stop. Oh, let's go. Laju. More harder. And forward go. Jump all together. Jump. 1, 2, 3. Okay, stop.
Sangkut pula dengan batu. Okey, depan tu ada yang lebih mencabar. Ada big drop dekat depan tu. Bismillah. You ready? Ready. Let's go. Get down. Terbaik. Semua selamat lagi. Get back. Explore tersangkut. Kenderaan berat, sila bangun. Oh. Berat. Ambil nyawa. Okey, level tu. Geli. Tak ada apa tu. Azrul boleh tahan yang ni. Okey, dekat depan ni dia suruh duduk. Dekat depan ni dangerous. InsyaAllah kita akan berjaya melepasinya. Lock your feet tight enough, ya. Lock your feet. Okey, bismillah. Kita nak pergi tempat yang mencabar. Bismillah. Brace for impact. Wah, tentunya jatuh. And forward. Okay. Forward. Okay, stop. Okay, get down. Oh, sangkut. Okay. Boleh, insyaAllah. Oh, bahaya. Apakah ini? Oh, sangkut pula. Sangkut, batu lagi. Okay, get back. Harder. Faster, more. Forward. Get down. Still survive. Forward. Up. Cepat, laju. Forward. I get down. Stop. Go. Sakit kaki batu oi. More. Laju lagi. Cepat. Kena cakap jatuh. Bagus. Laju lagi. Semua orang. Everybody. Baru geli. Weh, tak terbalik kabul weh. Macam mana sofa kau? Geli. Jemeh geli. Kakak besar dia yang tu weh. Yang tu kita nak. Macam mana tadi sofa? Best. Adakah level 10? 1 sampai 10, yang 10 mencabar? 7. Wan, macam mana Wan sofa? Alhamdulillah. Tadi yang dekat situ tu okey. Masuk hidung. Kita masuk layak. Bukan ayak masuk dalam hidung. Bagi aku kejayaan tak masuk layak. Wah. Yang mempertahankan hobi. Berjaya. Nanti aku cuba tarik bagi dia flip lah. Let's go. Boleh kalau masuk dalam layak. Jangan tempat dalam pun ya. Payung tak boleh. No flip. No. Flip good. He want flip. Alright, ayat dia tight your feet. Okay, forward go guys. Harder, faster. Okay, kita nak pergi ke depan. Bismillah. Let's go, tenang is good. Geli je ni. Level bawah. Give me more. Setakat yang macam tu belakang tu. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Sungguh indahnya rasa hati boleh bersantai begini. Tengok kawan-kawan bersusah payah kena kayuh kiri dan kanan. Faster. I need more power. Power. Kita bagi sokongan moral je lah. Hold on. Wow.
Give me more. Weh, kayu. And forward. Kau tenang. Forward. Gila weh. Give me more. Selagi buat yang tak terbalik, fail. Tak sabar. Give me more. Get up. Let's go, get up. Let's go. Dah naik. Bangun dulu, weh. Kena geng aku kat bawah ni. Allah. Aku bagi stability yang betul nak. Aduh, weh. Ada batu, weh. Duk lalu atas batu. And get back. Oi, get back. Alangkah indah di petang hari burung petiur menyanyi-nyanyi. Let's go. Kayu. Senangnya dalam hati bila datang ke Chiang Mai. Kalau boleh tiap bulan kita nak beramai-ramai. Ada gajah di belakang, ada gajah kecil di depan. Beramai gajah di sana, kita tengok sana. Kalau datang ke Chiang Mai, jangan lupa buat water rafting. Jangan lupa bergembira di sana sini. Kepada Maria, Kanda sayang padamu. Terima kasih bagi abang datang ke sini. Salah skrip. Kepada Intan Zakia. Teruskan. Aduh. Tak berani. Pada Baizura. Apa? Kanda sayang padamu. Kepada Intan Zakia, I said I love you. Macam ni lah. Baru enjoy. Barulah visa senang nak approve. Error dia jatuh terus flip tu. Ke dia saja pergi jatuh. Buat iklan bagi kita. Depan tu ada lagi satu strong car. Last one. The strongest. Kita harap apa skor? Boat boleh terbalik. Flip. Bersyukur alhamdulillah. Yang penting selamat. Alhamdulillah, kita dah sampai. Syukur. Yang tak best, boat tak terbalik. Yang best, selamat sampai. Alhamdulillah. Okey man, okey ke? Padu. Kena repeat. Alhamdulillah. Let's go. Menarik. Alhamdulillah. Bob. Kekal tenang. Terbalik. Wan, alhamdulillah Wan. Alhamdulillah tak terbalik. Jaya. Aduh, mission accomplished. Aduh. Saya rasa macam fail. Sebab boat tak terbalik. Tapi tak apalah. Great experience. Alhamdulillah ada rezeki. Apa pun boleh mai ke sini. Okey, tadi ya kita dah naik kan. Sekarang dia tunjuk kita punya gambar-gambar yang kita naik tadi tu dekat TV tu. Kalau kita nak beli gambar tu, so harga dia 500 baht. 500 baht untuk satu grup untuk semua gambar tadi tu. Best. Kita tengok je lah. Okey, tengok apa? Tengok gambar. Okey, kita on the way daripada tempat tadi nak pergi ke Chiang Mai. Tapi semua lapang gila. Tak boleh tahan sebab kami tak makan tengah hari tadi. Mana mau tahan woi. Tengah hari tak makan. Makan pula sudah luar. Lepas tu water rafting. Lepas tu apa lagi?
So kita nak pergi Amazon Coffee Sat. Amazon, Amazon dulu. Diorang nak pergi 7E, mengimbau kenangan. อยากมีรักเธอก็ต้องมาทักอยากเป็นคืนมาซัดเธอที่ริมชายหาด Teringat pork tu juga. Sipi halal grill steak. Chicken. Chicken. Okay. Kali ni semua halal lah. Verified by everybody. Bye. InsyaAllah kita tidak mengalami kesilapan yang sama berulang kali. Apa kau sekarang? Maggi lah weh. Maggi lah. Alright. Okay, jom. Jom. ชอบคุณนะแบบว่าผมแค่หลงรักคุณ Oh, jom masuk dalam Maggi. Oh, lapang-lapang. Lagi perlu kenyang bro. Weh, cantik macam Amazon sungguh ni. Amazon lah. Dalam hutan. Hutan ni, hijau pokok tu weh. Sini. Lawa. Cantik ya. Subhanallah. Apalah artinya makan Maggi tanpa kopi ya. Kopi apa kita nak makan? Coconut latte with ice. Oh, daripada Amazon. Jemeh, minum air apa Jemeh? Kena hot chocolate. Hot chocolate. Betul? On total? Dah lah. Pastikan ada logo halal. Kau makan? Halal ke? Halal lah? Halal weh. Halal. Confirm. Jemeh, makanan halal kali ni. Kita tak kisahlah makan apa-apa, yang penting halal. InsyaAllah halalan tayyibah. Amin. Okay, kita beli CP ya. CP punya sausage. Halal lah. Halal. Kita ulang sekali. Halal. Okay, lepas tu kita makan dengan Maggi. Panas-panas ni weh. Sedap oh. Kau ambil sendiri kan dia hantar kan? Puati. Mana syadab. Welcome to Chiang Mai. ผมจะชอบคุณนะแต่ว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็น Memang Terlalu kenyang pula kan. Pagi nak pergi makan. Cepat pergi mana? Incin semua meh. Oh. Tak terkata. Buah kan? Takawa Halal Cuisine. Kita nak apa kat sini? Dinner tonight. Oh, Alhamdulillah. Jom masuk. วันนี้เธอว่างหรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นวันสำคัญแค่อยากจะชวนให้เธอมาอยู่และอยากจะชวนให้เธอติดรับเรื่องราวทุกอย่างเธอจะมี Minum malam ni nampak okey? Minum okey, rasa tak soleh. Rasa bantu. Oh. Saya mau lupa. Ni, nah abang. Dulu Sultan Kedah pun pernah makan kat kedai seri. Tu level kami. Ejen bawa makan paru. เธอและฉันทำตามเสียงหัวใจ Cili. Tak potong kan? Tak potong. ดูท้องฟ้าไปเดินเตะคลื่นทะเล Macam je meh? InsyaAllah. Dia punya tom yum. Enak Mari. level. 6 level. Sedap. Alhamdulillah. Tanya Muhammad, tom yum. Macam mana semua makanan kat sini? Alhamdulillah. Boleh datang lagi? Respect dengan makanan di Thailand macam ni lah. Alhamdulillah. Sampai. Terima kasih bang. Terima kasih. Geng cewek lelaki. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai ke hotel. That's all for tonight. See you tomorrow.